Assalamualaikum saya sahabat. Bertemu kembali bersama Abang Meh, aka Abang Jadi. So Abang Meh dah lama dah buat konten. Hari tu Abang Meh rajin buat konten, tapi hari ni baru berpeluang nak buat konten balik. So Abang Meh sekarang berada di Casper Racing. Casper Racing buat apa? Dia biasa. So Abang Meh nak repair kereta Abang Meh. Tapi nak ikutkan kat sini kereta Abang Meh nak kena repair sini. Satu Suzuki Swift problem dengan aircon. Suzuki Swift ni, Subaru Vision 10 problem juga. Problem apa weh? Ni tengah tukar adjustable. Dah buka. Sekarang nak tunggu adjustable. Ni lagi. Ini Evo 9 lebih. Evo 9 gearbox tengah nak tukar bearing pun ongoing. Okey, ada lagi. Ni yang special punya. So untuk konten YouTube Abang Meh hari ni, Abang Meh tak nak cerita lah yang pasal Evo 9, Subaru Swift tadi tak nak cerita. Abang Meh nak cerita yang ni, kereta Formula 2000. Sebelum ni korang tengok yang konten Abang Meh, kereta Formula 2 Abang Meh ni daripada luar. So jarang-jarang kita nak boleh tengok bila dia dah barai. So kita tengok ni lah. Dia punya apa, cover set kita dah simpan sebab baru cat kan, nanti dah kucala. So kita dah buka engine dia dengan gearbox apa semua. So, apa masalah dia itu, hari tu last kita buat review dengan Bos Jane, and then kita tak boleh nak start sebab last hari tu start masa Abang Meh cat kereta ni. So lepas tu Abang Meh tak start. So bila nak buat konten dengan Bos Jim hari tu, start tak hidup. So that's why lah Abang Meh Akbar ni sebenarnya nak hidupkan kereta ni. Dan juga dia ada problem dengan clutch pump dia. So kenapa boleh terbarai macam ni? Nak ceritanya clutch pump untuk Formula 2000 ni, dia ada kat dalam ni. Ada dalam ni. So kena cabut. Kalau tengok kat sini, sini gearbox dia. Dia bercantum kat sini. So daripada kereta dah tengok. Ni engine dekat sini. Kalau kita tengok chassis dia, mana tadi? Chassis dia yang ni akan bertemu, dia masuk kat dalam sini. Ada lubang dia. Lubang, dia akan duduk di sini. Ni. So kita boleh tengok dengan jelas apa yang engine dia pakai. Hari tu tak nampak. So, mari tengok sini. Kereta ni menggunakan Ford. Menggunakan engine Ford ZX. Okay, so ni dah bentuk engine dia. Okay, kita nak tengok apa yang lain-lain lah. Sebab dah terbarai macam ni, baru kita boleh cerita. Ni aku orang Casper aja. So kita boleh tanya pasal clutch dia bang. Okay, mana clutch? Ada clutch dia? Ada? Sekejap. Kena masuk mama dulu. Kita nak tengok clutch dia tu macam mana. Adakah dia sama ke engine kereta biasa ataupun dia special. Itu kita tanya abang orang Casper sebab dia yang expert dalam clutch. Macam Meh tak pandai sangat pasal clutch ni. So sementara tu kita tunjuk juga kalau dekat sini, kalau nak nampak ini tempat minyak petrol. Ni minyak petrol. Kalau yang specialnya, kena tengok sini. Minyak petrol je, dia bukan letak dalam macam tank tau. Ini adalah tank dia tau. Nampak? Ni
untuk minyaknya full system. Ni full system lah LTD ni. Ni dia bag, dia macam tak tahu bag material apa, tak tahu ni. Tapi bila dia nak space ni, ataupun mungkin nak kurangkan berat ke apa, tak tahu. Ini adalah tong minyak dia. Tengok macam canvas je. Minyak dia. So daripada sini turun sini minyak ni. Okay. So ni flash dia dah ada. Yang ni Abang Mek kena suruh abang orang Casper yang apa terangkan. 4 kaki. Terangkan sikit. Boleh? Sini. Jadi dia pakai pop-up dengan padding macam ni lah. Jadi dia punya pad sebenarnya dia dah habis. Dia dah sampai dekat dia punya ribet. Sikit je. Sikit je. Jadi kita tukar je pad ni. So kalau kat sini tukar pad, kacang lah. Kacang. Lepas tu kita buat surface skimming, flywheel dengan gelas gabur, pasang balik, settle. Tapi yang inilah kita masalah dia main. So masalah dia sebenarnya tu flash pump benda ni je. Wiring je. So bila dia putus, dia bocor lah. So tekan tu tak function. Tapi dia tak boleh turun dia bawa dia. Dia ni sekali tu. So ini seketul. So kalau kita tengok kat sini, kat sini. Okay, terima kasih Puan. Okey. So kita tengok inilah clutch dia. Kalau ikut konsep dia, clutch dia sama dengan kereta biasa je. Engine tu lah konsep sama. Cumanya gearbox terus bertangkup kat sini. So Abang nak tunjuk apa lagi? Ni dasar belakang dia macam biasa je. Dia sober. Kecil kan? Caliper dia pakai apa ni? Alcon caliper dia. Lepas tu exhaust. So 4-in-1 ni yang dia punya sepatang pula dekat depan tu. Macam ni, macam di biasa. Yang ni apa ni? Apa panggilan? Apa panggilan? Apa dah? Alternator. Macam kata biasa. Alternator. Lagi ni ini apa? Oil pump. Oh, ni oil pump tu. Sebab dia tak pakai oil pump, jadi dia pakai oil pump external. Dia pakai dry sump. Oh, dry sump. Tapi ni kenapa ada 4 ni? Kau boleh pakai ke macam mana ni? Yang ni dia tak pakai. Ni so dia tambah 2 ke macam mana? Dia ada 4. Ini inlet daripada tangki. Lepas yang ini dia pump masuk dalam enjin. Ini tangki engine oil. Oh, tangki engine oil. Jadi dia tak ada minyak kat dalam tu. Dia ada minyak di sini. Dia pump masuk, kemudian dia turut pergi situ. Bagi sistem dia lain sikit daripada kereta biasa. Tahun 90-an tak pakai dry sump. Tahun 90-an. So ni minyak hitam kat sini. Masuk kat sini, masuk sini. Lepas tu masuk enjin. Lepas tu sini enjin. Dia return balik kat sini. Dia tak ada return. Tak ada return? Tak ada. So dia dia return sini. Sorry. Oh, return sini. Dia masuk sini. Dia return sini balik bawah. Tengok. So dia pusing kat sini lah. Dia pusing circle je. Okay. So dia punya manifold stick dia standard, tak ada apa normal. Tak ada kata custom plastik biasa. Cuma dalam kita tak tahulah dalam apa kita tak buka. So ni bahagian belakang kan. So ni gearbox dan engine. Okay. So kita tengok kat body dia balik. So kat body ni kat sini tadi kita kat minyak. Lepas tu ni apa ni? Ni oil pump. Dia pump minyak. Ni. Untuk minyak. Minyak. Betul. Okay. Lepas tu dia ada apa? Radiator dia ada 2 actually.
dekat sebelah sini satu, dia dekat sini satu, dan sana satu. So dah ada 2 radiator. Okey. Lepas tu gear. Oh, gear dah cabut lah. Kat sini actually. Gear dah cabut. Kita tengok bahagian depan dia. Tu bahagian depan dia ni lah. Ni ada apa? Wah, ni minyak ke air? Mana? Itu minyak ni. Oh, minyak power steering. So, Mana ada power steering? power stand, minyak kelas. Minyak kelas. Power stand. Kereta ni tak ada power steering, tak ada. Dia kena guna power tangan. So ni absorber dia depan. So itu je, simple je. Tak ada apa lagi. Abang main nak bagi tahu. Okey. Nak tunjuk apa lagi? Tak ada. So macam untuk formula ni kita tengok lah. Kita apa lagi nak tunjuk kat sini. Untuk cucuk bateri, dia ada kabel dia cucuk kat sini, boleh sambung dengan bateri. Tapi Abang Meh untuk start dia tak kat sini. Untuk ni Abang Meh akan buat baterinya letakkan dalam. Abang Meh nak modify. Dan lagi satu, untuk Formula 2 ni Abang Meh nak buat projek. Kalau Evo 6 Abang Meh boleh buat keluar api kat bonet. Ini sebatang ni Abang Meh nak buat api juga. So korang kalau nak tengok macam mana Formula 2000 ni buat keluar api, kena follow, subscribe YouTube. Ni, kena tunggu. Kita tengok. Abang Meh tengah tunggu barang yang untuk set up api tu. Ni. Kita nak main api juga Formula 2. Okey? Tapi kalau kita masuk Ogura tu mana? Ogura. Tengok. Sekarang ni Abang Wan cakap dia nak masukkan Ogura dekat ni. Boleh masuk? Boleh. So kalau dalam kelas bunyi loceng kan? Ada. Kata formula tapi ada tadi apa ni? Kata formula memang kelas loceng. Memang kelas loceng tapi dia orang lapik tak nak bagi bunyi. Lapik supaya fitment Ngam-ngam. floating disk tu ngam-ngam. Sebab dia tak nak benda tu berbunyi. Tapi kita konsep kita itu car racing lah maksudnya sebenarnya. Car racing ni sebenarnya bila kita digunakan pakai oleh geng-geng biasa apa? Honda. Kita mungkin. Kita mungkin kena loceng. So bila bunyi keliling-keliling, so istilah dia kelas loceng. So dia boleh dah masuk. Boleh masuk kan? Kelas loceng api. Pergi auto show. Now. Okay. So saya biasa tu je untuk hari ni untuk pasal Formula 2. So Abang Meh akan tengok macam mana bila dah siap nanti kita akan buat konten sekali lagi bila dah siap. Okey. Ni macam biasa. Okey, super racing. So Abang Meh kat sini ada 1 2 3 4. Actually 5. Ada sedikit lagi. Abang Meh mau repair tak? Alphard Abang Meh. Diorang tengah pusing nak test. Itu pun ada problem rekon dan ada fuse sikit lah. So dia akan pusing. So kat sini saja dah 5 biji kereta Abang Meh tengah repair. Tu tak termasuk lagi yang kereta ada Evo 9 yang GT pun Abang Meh pun kat workshop juga tempat lain. Yang tu pun tengah repair apa, wear and tear apa semua. Abang Meh sebab baru beli tengah check balik untuk siapkan kereta Evo 9 GT. So next insyaAllah nanti Abang Meh akan buat juga untuk review untuk konten Evo 9 GT tu. Okay, stay tune guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he